corak-corak ukiran-ukiran Melayu, dan bentuk dia pun masih mengekalkan ciri khas budaya Melayu. Ada tempayan. Ini kalau orang dulu-dulu memang ada tempayan, jadi kalau masuk ke rumah kena cuci kaki. Rumah kedua lah. Jadi bila dia nak suasana kampung, dia datang sini. Tidur rasa kena angin sepoi-sepoi. Cik, kami tadi jadi ambil video kat sini tadi. Untuk apa? Baik. Jadi tengok rumah ni cantik, rumah Melayu ni ha. Assalamualaikum saudara. Balik lagi bersama Indra Anak Melayu. Sekarang kita masih lagi di Pulau Dompak. Sekarang kita masuk ke salah satu jalan yang ada nama dia Tanjung Sekatap. Mungkin nama kampung ni Tanjung Sekatap. Nah, ini juga baru pertama kali aku masuk ke Tanjung Sekatap di Pulau Dompak ni. Tempat sepi, rumah pun tak banyak. Tapi bila korang masuk ke kampung Tanjung Sekatap ni, yang korang jumpa pertama kali adalah apa aku nak tunjukkan. Oh, ini mantap, pasti korang suka semua. Okay. Tada, ini dia. Korang masuk aja ke dalam kampung Tanjung Sekatap ni, korang akan nampak bangunan Melayu yang begitu megah sekali, yang sudah modern tapi masih lagi kuat dengan ciri khas Melayunya, walaupun dah terbuat dari beton-beton, semen. Tapi di sini coba tengok, ada tempayan. Ini kalau orang dulu-dulu memang ada tempayan, jadi kalau masuk ke rumah kena cuci kaki. Kat sini ada meriam. Kalau zaman kerajaan dulu memang ada meriam kan. Nah, mana yang menguat lagi ciri khas rumah Melayu ni dengan corak-corak ukiran-ukiran Melayu, dan bentuk dia pun masih mengekalkan ciri khas budaya Melayu. Okay, dekat bawah sini ada, kita tengok tempat bersantai. Kalau zaman dulu ada meja-meja. Jadi hari ni kita bahas rumah ni je lah. Kita masuk ke Tanjung Sekatap. Ni tempat orang bersantai-santai. Kalau zaman dulu memang tempat makcik-makcik sembang-sembang, masak, taruh taruh sepeda, taruh apa semua kan. Betul tak kalau dia punya tingkap juga masih mengekalkan ciri khas budaya. Boleh tak masuk izin, maaf. Aku nak tengok lampu ni ha. Lampu ni unik sekali. Tengok korang tengok lampu gantung dia tu. Unik sekali. Gagang pintu dia kris. Sayang kita tak bisa masuk Kalau kita bisa masuk, kita pasti banyak lagi benda-benda yang merupakan ciri khas Melayu kat dalam tu. Tak apalah, tak ada orang dia. Oh, panas lah. Rumah orang adalah kat dalam tidur agaknya. Ni ada mobil lagi tidur agaknya. Tu ada foto keluarga dia tu. Foto keluarga dia ada orang kat dalam tu lagi tidur. Jadi rumahnya mungkin tempat orang nak apa, rumah kedua lah. Jadi bila dia nak suasana kampung, dia datang sini, makanya dia buat kat sini rumah Melayu. Tu rumah dia buat sekali. Mantap lah. Kalau tangga dekat sebelah ni, tangga dia masih pakai kayu. Kita tengok. Tangga dia pakai kayu. Inilah nama dia, rumah panggung. Rumah
panggung Melayu. Dia ada buai lah, sayang tak ada orang ni. Kalau ada orang kita bisa minta izin tau. Tapi kalau tak ada orang nanti kita sembarangan je. Dekat ada buai. Jambu dia ada buah walaupun kecil. Kita tengok kampung-kampung kat sekitar Tanjung Sekatap ni Penampakan rumah Mekah, rumah Melayu yang ada di Tanjung Sekatap, Pulau Dompak, Tanjung Pinang. Okay, sekarang kita nak tengok di suasana sekeliling pulau kampung Tanjung Sekatap ni. Ni tak jauh dari rumah Melayu ni. Kat depan dia ada rumah masyarakat penduduk di Tanjung Sekatap. Masih pulau je sebut. Nelayan, kampung nelayan. Tuh. Ada sampan-sampan kat sini, banyak sampan tu. Dia ada pokok niu. Buah ada banyak. Kecil pula tu. Sedapnya suasana kat sini. Banyak pokok-pokok saudara. Sejuk lagi. Boleh kita duduk sini sekejap Kalau rumah yang besar tadi tu, rumah Melayu tu dekat agak ke darat sikit. Dekat laut sini ni rumah penduduk lah, rumah penduduk nelayan. Rata-rata nelayan agaknya. Kerana di sini banyak sampan. Sini. Kita tengok ada pokok niu. Ada banyak. Ada banyak saja. Rendah je. Rendah je, kalau dah masak senang je. Tinggal ambil. Wah, ada banyak. Sini ada pokok jambu. Ni kan. Ni ada jembatan. Di sana ada orang buat rumah dari beton. Cantik. Rumah dia tak banyak. Sini satu, sana satu, sini satu. Ni satu. Sikit je rumah dia. Tapi mungkin ada lah kat dalam sana. Kerana sampan ni banyak. Lebih daripada berapa? Lebih berapa? 3, 4, 5 tu. Bolehlah kita duduk sini sekejap kan. Saudara, cuaca lagi panas, bedeng-bedeng. Jadi kita nak rehat lagi sini sekejap kan. Tengok pokok-pokok jambu. Betul kat sini banyak angin pantai. Dia tak ada orang kat sini. Kalau ada orang baru kita minta izin. Itu rumah besar tu. Dia tak banyak rumah dia. Kita sini tu berapa rumah dia? 1, 2, 3. Kat sana ada. Tapi suasana dia sedap sangat. Kita nak tertidur rasa. Kena angin sepoi-sepoi. Sekali lagi kita balik ni. Cik, kami tadi izin ambil video kat sini tadi. Untuk apa? Baik. Saya tengok rumah ni cantik, rumah Melayu ni sekalian. Dah siap tapi, terima kasih Saya masukkan ke YouTube je. Nanti kalau meledak saya datang sini saya kasih komisen lah. Doakan dia cik. Terima kasih. Baiklah saudara. Inilah suasana di Kampung Melayu Tanjung Sekatap, Pulau Dompak, Tanjung Pinang, Gloria, Indonesia. Okay, sampai jumpa di video Indra Anak Melayu berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like dan di komen serta di share jika korang suka dengan video Indra Anak Melayu. Okay, sampai jumpa. Assalamualaikum.